Rancangan Candawara Pengguna Bijak ini dibawakan khas oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan. Assalamualaikum, anda bersama saya Sharifah Syahira dalam Candawara, iaitu Pengguna Bijak yang dibawakan khas oleh KPDN KK. Tak ada pagar, Caring Ministry. Seperti biasa kita ada 3 segmen. Segmen pertama ada selebriti dan juga pengguna. Akan berlawanlah 2 kumpulan ni. Jadi kita jemput dulu yang pertama, Syahmi Sazli dan rakannya. Mana dia? Dipersilakan. Dewa. Syahmi Sazli merupakan pembuat iklan video tu di FB ya? FB. Hebat dia. Kalau hak kecil-kecil Kelantan tu dia lah. Nama apa? Saya Nur Ashikin. Nur Ashikin. Geng ke. Hidup Kelantan. Set kita. Set kita. Dan anda akan berlawan dengan seorang lagi selebriti, iaitu merupakan seorang penyanyi. Wah, tapi comel orangnya. Apa kata terima kasih untuk Amal dan rakannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ya, Amal. Ya. Kawan sebelah siapa? Saya Nur Dalila. Nur Dalila. Balon je lah. Baiklah, kita tengoklah apa jadi ya. Baiklah, sebelum ni kita di pusingan pertama kita akan bermain tekan buzzer. Siapa pantas dia jawablah. 1 betul jawapan, 10 markah. Jadi kita akan tekan ada ABC, tekan buzzer dengan cepat. Siapa dia cepat dia jawab ya. Okey, kalau salah tak ada apa-apa. Tu je lah. Okey, soalan pertama ya. MyPo adalah sebuah agensi di bawah KPDN KK yang bertanggungjawab kepada pendaftaran dan pentadbiran sistem harta intelek seperti cap dagangan dan paten. Betul atau salah? Kumpulan balon je lah. Betul. Betul. Okey, soalan seterusnya. Sebarang aduan berhubung isu-isu kepenggunaan boleh juga disalurkan kepada KPDN KK melalui aplikasi mudah alih, iaitu A. Easy apa? B. Easy Adu. C. Easy Aduan. Apa tu dia? C. Easy Aduan. C. Easy Aduan. Betul. Salah. B. Easy Adu. Aduh. Okey, soalan seterusnya. Menjual barang tiruan adalah menjadi satu kesalahan di bawah Akta Perihal Dagangan 2011. Dan jika sabit kesalahan akan didenda sehingga A. RM100,000 atau 3 tahun penjara atau kedua-duanya sekali. B. RM50,000 atau 1 tahun penjara atau kedua-duanya sekali. C. RM250,000 atau 5 tahun penjara atau kedua-duanya. Okey. Ya. Betul. RM100,000 atau 3 tahun penjara. Baiklah, soalan seterusnya. Aplikasi paparan harga diwujudkan bagi memudahkan pengguna mendapatkan maklumat harga barangan dan membuat keputusan bijak dalam merancang perbelanjaan mereka. Betul atau salah? Apa dia biar dia cakap? Betul. Betul. Bagus. Tiba-tiba betul. Betul. Ya, betul. Okey, seterusnya. Tayar celup merupakan tayar terpakai yang dan dikitar semula serta dijual kepada pengguna dengan harga yang lebih murah. Betul atau salah? Okey. Betul. Saya celup. Okey, pihak bank tidak boleh mengarahkan kenderaan anda ditarik jika ansuran telah melebihi 75% kecuali ada surat mahkamah. Betul atau salah? Betul. Berikut adalah ciri-ciri syarikat skim piramid kecuali A. Boleh beli pangkat dalam skim. B. Boleh tarik diri. C. Pelaburan tanpa beli produk. A, B, C. C. Salah. Jawapannya boleh tarik diri. Skim kawalan harga musim perayaan adalah satu kaedah untuk mengawal kenaikan harga barangan yang tidak munasabah apabila permintaan tinggi pada musim-musim perayaan. Betul atau salah? Okey, set dia. Salah. Betul. Mana boleh jawab? Soalan terakhir. Hak untuk membuat keperluan asas adalah termasuk makanan, pakaian, tempat kediaman, pendidikan dan kesihatan. Betul atau salah? Betul. Bawa tekan. Baiklah, saya akan kirakan markah. Okey. Nak kira tak? Saya tak sabar. Baik. Kita kira markah.
Baiklah, markah dah telah dicongak-congak. Seronok saya. Banyak dia orang jawab. Tapi semua salah. Baiklah, kumpulan set kita 5 betul, 50 markah. 50 markah kat kita. 5 betul. Dengar tadi setengah je. Ya. Kamulah paling jawab banyak sekali. 10 tanya, 2 je betul. 20 markah. Tak jauh lah, tak jauh lah. Okey, Adalah boleh, rezeki boleh. juga. Alhamdulillah. Okey, tak jauh. Tak Ayo. apa, ada lagi lepas Ada ni. banyak lagi, Kak. Kita ada teka pantas lepas ni. Teka pantas, ha? Teka pantas, tengok Okey. siapa lebih pantas. pantasnya kita Jadi kita jawab. berehat. Kita berehat dulu di Candawara Pengguna Bijak Berehat oleh dulu, KPDN KK. Tanda pagar Caring Ministry. Kita jumpa lagi selepas ini. Oh, balon je lah, balon. Balon. Tips pengguna bijak. Pastikan barang dalam keadaan baik. Memilih perkhidmatan terbaik. Jangan membeli barangan tiruan. Berbelanja bila perlu sahaja. Selamat kembali di Candawara Pengguna Bijak yang dibawakan khas oleh KPDN KK, tanda pagar Caring Ministry. Okey, sekarang kita nak tengok chemistry ke tidak diorang ni, sebab sekarang kita kena main teka pantas. Kena teka dengan pantas, mencari barang selama 5 minit. Satu barang 20 markah. Tapi kadang-kadang satu petunjuk dalam sampul surat ni mungkin ada yang 5 kena cari barang. Kalau tak penuh, tak sempurna, mungkin kami akan potong markah anda. Baiklah, sebelum nak pilih sampul surat, suka warna apa? Tak ada antara ni, tak ada. Tak ada? Tak ada. Okey, duduk keluar sekarang. Okey, kalau suka ke apa tapi nak pilih, kena auto-sum. Autism Okay, dua dari sini, kedua, sini. Mak. Main Kita sini. man to man lah. Man to man lah. Man to man lah. Tahu auto-sum tak? Tahu. Oh, juice. Oh, juice. Auto-sum, Juice. Ah. Macam mana juice orang Perak? Sama, serupa. Ni. Okey, auto juice. Okey, sama. Oh, Burung- sama tinggi Sama, sangat. sama. Okey. Auto zoom. Kalau kat kita, Kak. Kalau tak apa. Jadi dia boleh tak ada pilih. apa. Belum kalah lagi. Cuma belum suruh main pilih lagi warna. lah. Belum main lagi. Belum, Warna saya suka. tak Walaupun tak ada kat sini. Awak suka warna apa? Adalah rahsia. Nanti orang gelap ni. Saya pilih colour biru. Kelabu lah tu. Tak. Leh. Berlari-lari jangan langgar orang tahu. Tak Sebab langgar. ramai ni dekat Jaya Bandar Kirara ni. Mana beli barang belakang ni. Okey. 5 minit bermula dari sekarang. Okey. Kita ada 7 clue. 7 dulu Okey, yang pertama, keperluan ketika hujan. Jangan cakap abang tak payung. Okey. 3 pasang sarung kaki untuk ke sekolah. Kena pergi tempat pakaian ni. Stocking ni, Kak. Stocking Okey. ni. Lepas tu Stocking. 2 barang penting untuk membuat air sirap gula Gula ni. dan pewarna. Pewarna, jom. Jom. Minyak. Ni. Minyak masak. Sini. Belakang. Ada. Belakang sini kan? Telur. Masa belah-belah sini ni. Apa kita pergi belakang, Mana payung? Payung kat mana payung? Payung. Mana ni? Payung hujan. Ada sikit. Okey. Terima kasih. Ayam. Ayam. Alah. Ni dah ada ni. Alamak. Minyak cak kun kebiak ni. Beras, Pak. Ambil beras. Oh, ni. Besar je ambil. Ada lah. Cepat, cepat. Pewarna.
Sirap. Ni sirap. Tadi. Sirap ada. Bukan kak, bukan tu. Ni. Ni sirap ada. Ni. Oh, macam mana? Ambil ni. Stokin. Oh, stokin pakai ya. Ni kak pakai stokin. Ni. Stokin muda juga. Kaya mula. Laki tu kaya. Kaya kan? Baik, pergi paket. Kunyit lah mana? Boleh. Dia baju perempuan. Dia baju perempuan. Tak salah kunyit apa. Kunyit itu cuma pakai kain. Oh ya, okey. Itu apa dia? Ni. Bukan. Untuk menumis. Ya semua baju. Payung kat mana payung? Excuse me. Thank you. Sebut kunyit. Ini kunyit. Kunyit. Mana kaya? Ni. Kunyit. Okey. Tak ada. Ada kaya. Dah cili sikit ya. Ambil satu kan. Bawang sikit. Apalah dah jadi tu. Okey, 5 masa dah habis. 4, 3, 2, 1. Sini. Amboi. Seronok sangat nampak. Ni seronok ni. Seronok, penat. Kau penat kak? Penat. Semestinya. Kita tengok set kita, kumpulan set kita dan juga kumpulan Cendol Dorian. Tiba-tiba daripada balon tadi. Kita bersama dengan set kita dulu. Mana jawapan 2 barang penting untuk buat air sirap? Pertama gula. Iya, betul. Gula dengan sirap. Oh, betul lah. Ni Betul. pewarna. Okey, betul. Pewarna. Pewarna rose dia, sirap rose. Okey, pandai. Betul. 3 pasang sarung kaki untuk ke sekolah. 1, Kita banyak 2, 3. 3. Banyak pasang. Banyak kaki ya. Ibunya 1, anaknya beribu. Apa dia? Ni kak. Ini Ni anak. ibunya. Ni ibu. Kau ni memang betul lah dia Memang rasa tu. betul. Ya, mana tahu? Awal Jaya yang cakap ada. Betul. Betul. Apa ibu satu? Sediakan 5 barang kawalan berjadual. Mana dia? Saya nak 5. Tepung gandum betul. Minyak masak betul. Beras betul. Ayam betul. Telur betul. Barang kawalan berjadual. Adakah beras betul? Betul. Dia tidak barang kawalan barang kawalan berjadual. Mana kau tahu? Memang dah ini itu undang-undang dia. Undang-undang dia. Dia tak berjadual. Dia memang yang berjadual yang minyak masak, gula, tepung gandum, ayam. Satu saja. salah. Okey, tak apa. Kita ada potong makan situlah. Okey. Oh, lagak nampak. Tapi macam tak penuh aja. Tak apa, tak semestinya. Okey. Barang dia order macam tu. Apa ni? Sabarlah. Kita tengok perak keperluan ketika hujan. Jangan cakap abang tak payung. Abang tak payung. Alright. Pewarna kuning diraja di dalam masakan. Kunyit. Kunyit. Ada dua kunyit. Okey, bawa kunyit ya. Kunyit. Okey, bahan-bahan untuk menumis. Ni. Ya, ada bawang. Bawang merah. Patutlah. Ini tumi untuk seorang makan punya. Bawang putih.
Cili-cili lah. Cabai kak. Makan rajin masak kat rumah ke? Boleh lah. Betul ada cili kering, cabai kering ni. Apa pula dalam poket? Tak ada tempat. Apa dalam poket ni? Okey. Sempat. Tak mengelupas punggung kamu. Ada. Bertua betul ada ni. Getah rambut semua ada dalam. Paling-paling pun boseh kak. Apa lagi dalam poket tu? Pencuri. Tak ada apa dah. Kamu keluar jaya ni akan tangkap. 2 barang penting untuk membuat teh tarik. Ini kalau ni bukan orang Melayu, bukan orang Malaysia lah kalau tak tahu. Okey. Susu. One macam condensed milk. Alright. And then here we got a tea, yellow label. You Malaysian? Yeah, of course. Wow. Okey. Teh dan susu manis. Letak balik. Okey. Ikan apa yang sentiasa sejuk? Saya ikan dia. Kau nak ikan? Ikan bilik kak. Ini ikan bilik, ikan kering semua dia. Okey. Kalau dia layan Perak dengan Kelantan ni, set kita dengan channel Derian memang tak habis lah. Bila saya akan bacakan markah di pusingan kedua tengah pantas. Baiklah, dimenangi oleh kumpulan. Baiklah, kumpulan channel Derian. 80 markah. Awak dapat 70 markah. Sebab tu je. 10 aja sabar. Kita ada lagi. Nampak je hang ada. Baiklah. Kita berehat dulu. Lepas kita ada lagi teka bijak. Lagi tengok bijak ke tidak dengan orang Kelantan dengan orang Perak ni. Bukan kuantiti tapi kualiti. Ya, kita berjumpa di Channel Wara Pengguna Bijak selepas ini. Jangan ke mana. Tips pengguna bijak. Layari laman sesawang untuk mendapat maklumat. Beli di outlet yang berdaftar. Membuat pilihan yang tepat. Membeli setelah tawar-menawar. Selamat kembali di Candawara Pengguna Bijak yang dibawakan khas oleh KPDN KK Tanda apa? Tanda lahir. Tanda pagar Caring Ministry. Tanda lahir. Baiklah ni pusingan yang terakhir. Iaitu teka bijak. Tengok bijak sangat mu ni. Ya. Okey, tapi anda perlulah memakai alat bunyi di telinga iaitu headphone. 1 minit 30 saat. 1 betul 30 markah. Lantaklah. Okey, sila. Okey. Yang pertama penggalian. Pergunian. Okey, tak ada sikit-sikit susah tu. Mandatori. Bos, aku gone. Mandatori. Mandatory. 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 Message. Passenger. No. Message. Tengok. Nombor 5. Elektronik. Elektronik. Betul. Yang keenam penghasilan. Penghasilan. Perharian. Ada perharian. Dah 10 kali. Penghasilan. Hasil. Mari. Sabar lagi. 7. Maklumat. Berubat. Belum. Sikit lagi. Maklumat. Mukjizat. Mu nak tapar dia ke? 8. Optik. Betul. 9. Magnetik. Penalti. 5, 4, 3, 2, 1. Aku tengok mu ni kusyuk. Mata habis dah. Teka bijak ni memang kelakar sungguh. Belum. Okey, kita tengah bercakap dengan dia. Baca mulut saya. Dia dah tak dengar dah di alam lain. Baiklah, 1 minit 30 saat. Bermula 1 betul 30 markah. Lantak dia katanya. Silakan. Soalan 1. Biometrik. Putih. Biometrik. Skip. Fotonik. Motor ni. Sampai besok tak dapat. 3. Memproses. Ya, betul. Komunikasi.
Komunikasi. Betul. Pertukaran. Pengusahaan. Pertukaran. Penggunaan. Pertukaran. Pertukaran. Yes. Okey. Come on, sahabat. Ni, agensi. Gigi. Gigi kau. Dah buat macam ni. Agensi. 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 Betul. Oh, sabar. Oh, yes. Lagi. Pelaburan. Pelaburan. Betul. Buat apa je? Mana boleh buat? Jalan. Sudah. Keuangan. Kewangan. Kewangan ya, betul. Kewangan, betul. Perbankan. Perbadanan. Perbankan. Perbankan. Ha? Kau tengok ni. Bukalah. 5, 4, Potonik. 3 balik, 2, 1 habis. Aku Bayang kita akan kirakan markah mereka. Banyak juga si kecil dia dapat. Dia orang yang cendol. Mana. Musician. Dia peka. Baiklah. Kita tengok markah mereka. Aduh, pening kepala dia buatnya dengan diorang ni. Macam-macam ayat keluar ya. Okey semua. Dengar siapa saya cakap? Dengar. Okey, baiklah set kita dah cendol durian balon. Balut. Ada. Baiklah, saya akan bacakan markah di pusingan yang terakhir. Anda, kumpulan set kita mendapat 90 markah. 90 markah. Kak menang. Nelah, 3 betul. Ni 83 ya dia. Iyalah, 1 83 betul. ya. Sekarang ni dah ada 7 betul. 7 kali 3, 21 jadi 210 markah. Cendol durian. Wow. Dah boleh buka cendol dah. Ya, Alhamdulillah. kamu betul tadi pandai ya bijak ya. Udah. Baiklah, saya akan bacakan markah keseluruhan. Cendol durian menang dengan markah 310 markah. Sewa. Ya. Sewa. Tak ada siapa nak sesek. Tak apa. 210 pun hebat juga ya. Dah cuba. Tak apa. Jadi maknanya Perak lah menang. Okeylah, walau macam mana pun terima kasih kerana walaupun sibuk tapi datang juga dekat pengguna bijak ya. Macam mana pun terima kasih pada Ikin dan juga Ila. Terima kasih tolong. Dan juga terima kasih pada Pasaraya Jaya Bandar Kirarai ni. Terima kasih Jaya. Ya, terima kasih. Walau macam mana pun kita ada motor KPD NKK ni. Ada motor. Bukan benar motor. Nak bagi tahu perdagangan sihat, pengguna berkat. Macam mana pun terima kasih pada KPD NKK. Tanda pagar Caring Ministry. Okey. Baiklah, seronok walaupun gelak-gelak tapi kita bagi juga sedikit informasi kepada pengguna-pengguna di luar sana. Dan juga terima kasih sehingga kita berjumpa lagi di minggu hadapan oleh KPD NKK. Jangan lupa tengok pengguna bijak tanda pagar Caring Ministry. Yeah. MRT. Apa bagi aku. Terima kasih. Inilah dia. Acik Sola. Acik ya bagus budak datang buat kerja amal. Datang buat ada mangsa-mangsa di luar sana. Pasti. Itu saja. Aku jadi bos. Okey dia. Ada rata. Boleh berkat. Boleh ke? Naik tak boleh bersedak. Aku nak naik mati boleh ke? Oh, dia ni beli daya. Dia tak bagus. Ada mi segera atau dalam tu penusa ayam. Baca mulut lah. Rancangan Candawara Pengguna Bijak itu tadi dibawakan khas oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan.